So, kali ni kita tak lupa nak bawa recycle bag. Ya. Saya bawa satu je lah. Ni kunci air, ya Allah, terlupa. Kunci saya, apa tu? Sorry. Ya Allah, terjatuh basikal orang. Okay, terjatuh. So sorry. Assalamualaikum. Hi guys. So kita dah sampai dekat Maidin Subang Mall. Saya tak nak shopping apa ni, tapi banyak benda frozen food lah, especially frozen food, Maggi. Sauce Thai. Tu kena cari. Tengok guys, RM1 je. Ni RM30. Oh, RM1 yang tu je. RM20, RM30, RM5 pun ada. Okay, interesting. So, korang tak terracun ke guys? Banyak ni barang-barang jackpot ni. Tengok ni. Wow, tak pinggan. Interesting je. Tapi meja air dah tak ada, meja dapur. I kena buat dekor rumah baru. Apa tu? RM50. Interesting. No. I tak transfer nak buat benda-benda macam ni. I nak beli pun I beli kat Shopee nantilah. Tapi bagi I kira jackpot jugalah. Betul tak? Macam banyak gila barang-barang menarik tadi. Weh. Kita dah sampai. Sekarang jam berapa ya? 8.30. Lagi 1 jam setengah je. Wow, meriahnya. Actually kan guys, I dah lama nak review kedai ni. Lama tak, macam best je weh. Tak review lagi. Tak apalah. So, kalau kau nak cek surau, kat sini ada surau tu, nampak tak? T-Life tu, depan tu ada surau. T-Life surau. Okay. Tapi kita dah salat maghrib dah, isyak belum lagi. Kalau dekat tempat korang, Maidin korang besar macam ni tak? Sebab bagi I ni Maidin yang paling besar pernah I pergi lah. Memang besar gila dan sejuk. Dah lama tak makan chicken rice shop ya? Dekat sini ada chicken rice shop yang comel sangat. Comel gila kan? Hari ni saya pakai kurta v-neck. So macam bila pakai rantai macam ni, dia macam pelik tau. Ya Allah guys, macam ramai je ni. So kita ambil troli. Biasa troli sini penuh tau. Tengok ni je. Gila ramai, takutnya nak bayar ni. Masih kena beratur. Oh my goodness. Dah siap sedia guys, nak shopping. Benda ni macam interesting je. Faham? Thank you. Wow. Ramai lah guys, ya Allah. Ramainya. Ni penuhnya. Even hari raya puasa pun tak ramai macam ni guys. Ramai kan? Ramai gila gabang. Oh my goodness. Wah, asyik dah shopping untuk budak-budak sekolah baru masuk sekali. Faham? Yelah, budak-budak sekolah kan, lupa. Tahun baru kan, sekolah baru kan. Faham? Mampus lah guys. Mampus, ramainya, ya Allah. So, kita nak ke sana dulu lah. Terus, ke sana terus.
Korang tahu kan, Gideon dah beli tong sampah besar. Tong sampah yang besar gila dalam shopping hall last month. So plastik sampah tak beli lagi sebab kita pakai tong sampah yang lama dulu. Sebab tong sampah besar tu plastik tak ada lagi. So cek tong sampah plastik dia. Okay, kat belakang ni itu dia plastik sampah. Sebab saya biasa pakai yang M, so I think kita punya XL kot. Bapak mahal gila no. XL RM3 lebih je. Ini kenapa dia mahal sangat? Ni berapa pieces? I don't know. Tapi ni RM35. Tapi ada berapa pieces tu? I don't know lah. Jadi kenapa mahal ni? Ayo. Ini yang paling besar, XL. Ada 10 pieces je gila. Oh my goodness. RM11. Tapi macam tebal je. I punya macam ni sekarang. Ini I punya. Oh, kita dah cari sos. I nampak sos kat situ. Kemudian cari soflan pula. Soflan I pun dah habis. Alang-alang dah nampak soflan ni. Yang baru dia mahal. Dua RM10. I don't know. Faham? Apalah, kita ambil sos dulu. I nampak guys, I nampak. Alhamdulillah dia ada. Excitednya. Macam mak-mak no. Berapa harga sekarang? Okay lah, okay. Ya Allah, this is my favourite sauce ever. Sumpah sedap gila. Yang lain tak boleh kalahkan. Tapi yang close dengan sos ni, sos yang mana? Tak ada pun habis. Yang warna purple tu, Maggi purple tu, itu yang almost sama lah tapi tak sama macam ni. Kita ambil dua terus lah buat stok. Sedap, sumpah sedap gila. Love. So sos dah, cek soflan pula. Ni soflan belakang ni je. Mana? Sini sekejap lagi lah. Yang ni macam murah sebab ada promotion. So satu macam RM5. Kita tengok sebelah sana pula. Tak apalah sebab I biasa pakai yang hijau je. Oops, sorry. Yang hijau macam ni. I suka pakai hijau macam ni. So ambil dua terus. Tapi alang-alang tu nak tengok juga kat sini. Pokok ada yang lagi berbaloi. Yang ni tadi sama je. Daya. Sejujurnya sekalian para kami dihormati, izin kami memaklumkan bahawa sistem pembayaran akan Mawib Postpaid to School Wow. hanya bukan di kawasan tingkat 2 restoran sahaja. 3 liter RM11, RM12 lah. So yang ni voucher Yawas terkenal buat sementara waktu 1.6, saya ulang 3.2 lagi balik lah. Faham? voucher Yawas. Patutlah ramai parent guys. Sebab parent tengah guna apa tadi, ada announcement dia kata sistem tu tengah down Yawas untuk bantuan budak-budak sekolah macam tu lah kot. Ya, tapi diorang punya sistem tengah tenggala sekarang. Faham? Sabun basuh baju ya. Last time kita ambil yang ni okey je. Dia baru deterjen dan softener. Yang ni yang lama punya. Ada, tak tahulah, tapi rasa yang ni okey je.
Iya. Plastik sampah, sos, Softland, so sabun, Maggi. Lepas Maggi kita akan terus ke frozen food pula. Maggi kat bahagian belakang. Let's go. Sorry ya. Tak boleh kak. Mana dik? Oh yo, ramai hari ni guys. Ramai. So kita cari Maggi. Yes, dah sampai kawasan Maggi. Ada promo tapi yang big punya. Mana yang big punya? Big ni tak ada promo kot. Ada, tapi ayam je. By the way, kawan saya kata K, yang ni sedap tau. Dia macam samyang tapi lebih murah. Yang ni spicy Korean chicken. Ini fresh chili. Yang ni, sorry, oh beza dia. Oh ni bersup, ni tak sup, faham? Yang ni cheese. Interesting. Biasa dia ambil mie goreng yang besar macam ni ha. Sedap. Lepas tu Indomie nak letak tempat kerja sebab dia orang suka makan Indomie. Indomie? Oh sana tu. Spicy flavor, interesting. Spicy. Okay, tak perasan pula sebelum ni. Dan ni ada try, tak suka. Tengok ni guys. Promotion. Ni 5 pack RM4. Yang ni 10 pack RM10. So yang ni lagi berbaloi lah kalau ambil satu-satu. So Maggi Tom Yum. Sebab kena beli lebih sikit, nak letak kat tempat kerja. Maggi Curry Big. Tak ada lah, ada yang kecil je guys. Yang kecil tu yang kecil lah. So kita nak cari 3-in-1 pula. 3-in-1 coffee. Okay, spaghetti tak nak. I memang tak ada mood nak makan spaghetti. Tapi spaghetti dalam pack tu sedap juga tak? Spaghetti dalam pack. Mana? Tak ada lah. Nantilah dulu. Oh. Tengok ni guys. Macam kat ikan shop. RM1.50. 2, 3, 3.5. Macam murah je. Interesting. Unfortunately dekat Maiden ni tak jual chili oil lah. Kat Shopee banyak lah. Tapi malas lah. Kalau dekat sini kan best terus beli. Wow, interesting. Okay. Love. Chili. Love. Harga RM15 lebih. Interesting. Tak ada chili oil Tak ada.
ke chili oil area situ. I don't know. Nampak tak? Tak nampak pun. Saya pun lupa pakai spek mata hari ni. Tak ada. Yang bentuk mangkuk tu ada. Tapi bentuk yang macam ni tak ada. Tapi ni macam tak sedap je. Anak warna biru. Warna biru macam ni ha. Macam ni tapi bentuk dalam ni. Tak ada. Okay guys, kita dah sampai ke tempat 3-in-1 coffee. Biasa kita beli macam ni je. Tapi tak ada promo ke tak hari ni. Tak ada promo lah. So sad. So kita ambil yang ni. Caramel. Kita ambil yang apa ni, tiramisu dan hazelnut. But wait, ada benda baru lah. Wow. Oh, benda ni. Apa benda? Blind box. Buat apa? Okay guys. Tapi kita try tengok dalam pula. Kalau ada yang lebih murah berpatutan. Sebab last month lah guna yang ni dah. Tak tahulah. Tapi tiramisu tak ada tau. Okay, mocha. Dia mahal RM2 sikit lah. Hazelnut pun ada. Alamak, dah ada announcement ke apa dah. Lagi sejam lagi. Oh, yang season down tu ialah untuk Maweb back to school. Itu bantuan untuk mak bapak untuk ada anak sekolah kot. Wait, kapal api lagi murah. Ada 20 pieces, RM10 je. So guys, I rasa bulan ni tukar cita rasa. Kita ambil yang ni. Yang ni. Sebab dia kuantiti dia 2 kali ganda tau. Mahal RM2 je. Yang ni macchiato. Ya. So memang mahal sikit, tapi dia lagi by value. So yang ni tak ada lah. Yang ni nak display balik. Mana ni? Sana balik dah. So yang ni tak jadi. Jadi kami maklumkan bahawa pasukan sedang menambah 2 lagi kaunter baru, iaitu kaunter ke-8 dan 40. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay guys, kita try tengok Milo. Milo murah tak? Milo campur kopi ni sedap tau. Korang pernah try tak campur Milo dengan 3-in-1 ni? Sedap gila. Tak tumpah, sedap gila. Mango. I rasa dah banyak sangat lah guys untuk bag kecil tadi tu. Macam tak memadai, macam kecil sangat. So I rasa Milo tu I postpone. Kita buat vlog dekat apa tu, Speedmart. So lastly kita akan pergi ke bahagian frozen food. Nak cari nugget, kentang. Sebab dekat situ Speedmart tak banyak sangat, dekat sini banyak. So kita nak try letak kat sini. Cing. Ini bagian ice cream. Ice cream dekat sini banyak pilihan, tapi better saya beli dekat Speedmart. Oh yeah, there's no that frozen food area.
kentang. Yang hari tu macam berbaloi je. Yang ni ada dua, so RM9. Satu dalam RM3, RM4.5. Yang ni dalam ada 3 dalam dia. RM4.5 pun harga normal ke? Ada lagi murah RM4.3, tapi brand apa tu? RM3.6. Lagi pelik. Ramly memang mahal lah, jangan cakap lah. Yes, my favorite berbola. 870 gram. Ini berapa? Oh, ini hot choc. Ada lagi murah ke? Yang ni 400 gram. Biasa dia murah. Perisa ayam tak nak. Ini berbola bakso ni 360 gram. Bapak mahal gila. Dan tu Arab Saudi ni ya, ni 1 kg kot. Ini je lah yang paling murah guys. Dan sedap. This is my favorite nugget. Tapi harga dia sekarang dah dekat RM20. Dah macam dah sign-sign Ramly dah harga dia. Ayo. Itu pun sedap. Itu yang saya jumpa, yang saya beli kat Speedmart. Okay, I dah tahu dah yang mana yang macam McD. Rasa macam McD yang spice tu. Mana ya? Tak ada pula kat sini. Kat depan kot, dah habis stok kot. So, kita cek kentang. Kentang favourite I. Kentang herbs. Ni. Tak ada pun. Mana? Ini wedges. Brand ni lah, tapi ada kentang dia. Tiada. Mana? Tak ada lah, rasa dia normal je. Yang herbs tak ada. Sedap pun yang herbs tu. Aduh, ya Allah. Tiada. I don't know. Dia ada promo ni. Tapi dia straight cut je lah. Macam biasa je. Ni untuk 1 carton. Sekarang ada promotion. Murah pula. RM6 okey lah kan. Untuk 1 kilo. Nanti RM6 okey. Memandangkan yang herbs tu tak ada, kita back to basic je lah. Ramly je dia jual nugget daging tau. Sedapnya. Ya Allah, harga dia guys gila mahal. RM27. Seriously. Terkejut mak nok. RM27 dah. Bye bye nugget T20. Mak tinggal. Okay, lupa wedges. Wedges pun benda yang wajib sekarang. Yang ni harga dia RM13. RM15. Ini spicy, sedap ni. Potato my rasa. Ni my DB. My rasa sedap. Ni pun sedap. Rasa cili-cili tu. Diorang kata selain daripada flavor nugget first fry, yang nugget Tyson ni pun macam McD juga. 1 kg ke? 500 gram. Bapak mahal gila. Ayo. Yang ni bukan tempura. Dia mahal. Gacha. Yang ni lah guys. Yang ni memang rasa dia almost identical dengan McD punya. Cuma dia mahalnya. Ayo, tipu lah.
I rasa Family Mart lagi murah. Family Mart pula. Speedmart. Mahal je. RM20. I tak beli sampai RM20 lah hari tu. Ni brand baru ke? I rasa nugget kita beli kat Speedmart nanti sebab harga dia macam melampau. So kita beli yang ni je dulu. Sebab macam melampau sangat lah harga dia. Takkan RM20 macam tu. Biasa I beli belas-belas je. Okay guys, macam banyak ni. Tak apa, kita buat vlog kedua nanti dekat Speedmart lah. Lagi pun dah pukul 9 lebih. Esok kerja. So yeah, let's go balik. Bayar dulu. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Masya Allah guys. I rasa setup ni cantik lah. I rasa mungkin 2026 ni kita guna setup macam ni. Sebab I punya kursi tu dah patah. Kursi komputer I warna putih tu kan. So I guna kursi kayu tu. Dan belakang I pun ada macam rak Pokemon tu. I rasa macam rak tu macam tak kena lah. Dia buat macam patung Pokemon I dia tergelam. Sebab warna dia hitam rak tu kan. I rasa kalau rak putih cantik juga kan. So tengah nak dekor tahun ni supaya lebih cantik, aura yang baru, vibe yang baru, manifestation orang kata kan. Feel it until you make it, until you get it. What I want, what I get. Nah, itulah lebih kurang kan. Ya, I tengah short rakam ni, dia rakam ke tak ni? Oh guys, kita nak terus haul apa yang kita beli jenis semua ni. Ya Allah, 180 lebih no, dekat RM200. Memang banyak pun kita beli ya. So kita beli daya ni. I rasa ni yang besar punya lah. I biasa ambil yang kecil sikit. Ni berapa ringgit dah? Alamak, mana receipt lah. Tadi kan ada kan. Masa kat dalam video tu kan. Ni lebih, I rasa ni dalam RM12 lebih. Yang ni dalam RM8 lebih. I would say RM8 lebih ke? Tadi ada promotion. Sedap, dia pedas-pedas cili sikit. Kau nampak tak? Sekejap. Kau try my rasa. Ini kentang ada promotion tadi. Ini RM6 lebih je. Okay. And then, oh my god, Abi 2 berbola daging ni. Sebab I nak makan daging banyak-banyak tahun ni. Cuma I dah kurang makan daging. Kurangkan makan daging. Sebab apa? I kena acid reflux. Kalau sedawa tu dia sakit sangat. Faham tak? Jumpa doktor banyak kali dah bagi ubat. Lepas tu datang balik. Indomie ni untuk letak dekat tempat kerja. Ni pun letak kat tempat kerja. Yang ni pun letak kat tempat kerja. Okay. Mi tom yum ni, mi kari ni tempat kerja. Tempat kerja juga. Satu ni untuk dekat rumah saya lah. Mi kari. So tom yum big pun satu dekat rumah saya. Satu kat tempat kerja. Sebab dia orang tak suka makan mi soup sangat. And then yang ni pun kat tempat kerja. Banyak ni. Banyak mi goreng saya. Ada dua. Okay. Maggi ni semua ada promotion tadi. Ada. Yang tak ada promotion so far, meatball tu tak ada promotion dengan daya. Yang ni saya punya love. Yang ni kan makan dengan seaweed Eco Shop tu sedap gila. Ya Allah, sedap sangat. Sini RM8 lebih satu, tak ada promotion. I ambil. Love teruk, sedap. Okay. Next, ini apa? Ini untuk tempat tak kerja juga. Kopiko.
Kat rumah memang tak habis. Biasa kat tempat kerja best. Ni plastik besar I. Besar no. Ya Allah, RM11 ada 10 pieces je. Biasa plastik I yang nipis tu dalam RM3 lebih je. Wow, itu pun 30 pieces kan. I beli 2 sebab promotion. 2 ni RM10.90. So I rasa okay. I love warna hijau. On top tadi tu yang flavor apa? White coffee Yang ni brown coffee. Yang ni ini white coffee. Tadi tu apa? Tadi flavor apa? Macchiato. Oh, macchiato. Tadi macchiato flavor. Sebab dia lebih murah, RM14 tapi ada 22 paket. Okay lah. That's all sahaja. So ada benda yang I tak beli lagi, antara nugget. Nugget tempura, nugget biasa. And then I rasa Ribena ada lagi. Rasa nugget je lah kot, tak ada. Nugget hot dogs. Hot dog ada tadi tapi macam dah panjang sangat dah, tak muat pun kita punya motor. Lagi hot dogs. Hot dogs pun tak beli. Masa tu je kot tinggal. Mari kita cari dekat Speedmart lah. Okay guys, thank you so much for watching. Maaf sangat atas segala kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi lah guys. Korang rasa setup tadi okay tak? Cantik tak? Dia memang tak jelas kan. Dia dapat macam dreamy macam Espa Illusion. Kena Illusion tak? Kena cantiknya. Macam so dreamy. I rasa kalau I buat I tak buat lah video 2026 kan. I punya my vision board, tapi dalam bentuk suara lah. I should do it lepas ni. Okay, thank you so much for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang jumpa, subscribe, like lah video. Assalamualaikum.